macam mana seorang pembunuh bersiri yang dah tua dan pelupa nak selamatkan anak dia daripada pembunuh bersiri yang baru. Bukan tu je, dia juga seorang polis. Plot dia pun dah pening kan? Tapi inilah dia ceritanya. Cerita thriller Korea, Memoir of a Murder. Filem misteri jenayah ni memang underrated. Tapi jalan cerita dia memang genius. Cerita ni pasal seorang pakcik ni. Okay, dia ni ada penyakit Alzheimer. So satu hari dia terjumpa dengan seorang lelaki ni. Okay, so dalam firasat dia rasa kuat mengatakan ini adalah pembunuh bersiri juga. Masalahnya lelaki ni adalah seorang polis dan dia nak mengurat anak pakcik ni. Pakcik ni dia tengah bergelut dengan ingatan dia dan macam mana dia nak bagi tahu anak dia, nak yakinkan anak dia yang polis ni adalah pembunuh misteri. So jalan cerita dia, korang akan pening tau. Korang akan rasa yang mana satu betul ni, pakcik ni betul-betul ke atau sebab dia kan ada Alzheimer. So korang akan rasa pakcik ni hilang ingatan ke, ataupun korang akan nampak polis ni macam polis ni nampak baik je. Betul ke polis ni jahat? Dari situlah plot twist itu. Korang akan pening memikirkan jalan cerita itu. Sebab korang tak tahu nak percayakan ingatan pakcik tu ataupun korang nak percayakan polis. So kalau korang berminat lagi dengan cerita-cerita macam ni, janganlah lupa untuk follow Hasyasan. Okay korang, bye.